This is Rasiana Riza. She makes vlog, daily life videos, travel, memories, nothing perfect, just real moments as it happened. She still learning, growing at her own pace. So if you're here, you're part of the journey. Welcome to Rasiana Riza's channel. Hi guys, welcome back to my channel. So hari ni I nak share, dah siap-siap nak pergi tunang abang I. So alhamdulillah makeup I on point. So ni barang-barang ni, tapi ada lagi sebenarnya nak I tunjuk. Yang ni yang ada. Tak. Coklat lain. Kakak, cakaplah sikit. Orang buat video kena bercakap. Okey. So sekarang ni kita dah sampai dekat majlis tunang. Macam tu ke? Bagi pihak lelaki yang hadir, terima kasih diucapkan. 20 je. Boleh, dia ni iPad tak apa. Ini macam mana? Sekelakar pula kan? So kita dah sampai. Ni dia punya apa? Comellah kakak. Okey, kita perlahankan audio kita bagi laluan untuk kedua belah pihak. Kepada Dr. Azmi, keluarga, sudi menerima kehadiran kami yang kami anggap agak bilang gemilang dengan jaga kami tadi. Wow, fantastic. Tujuan saya datang pada petang ni, saya mewakili kepada Encik Amy dan juga ibunya Puan Zahara, ayah bonda kepada Muhammad Rizwan. Datang tujuan untuk meminang puteri Dr. Azmi, Cik Amirah Hidayah. Kalau di mana persetujuan kedua belah pihak tadi setahun hidup, kita doakan agar bakal Raja Sehari ini akan sentiasa dilindungi Allah SWT. Bonda tercinta akan menyarukan cincin ke bakal menantu. Nenek dia, nenek, alhamdulillah, nenek bakal nenek, alhamdulillah.
Baik-baik. Bawah tu. Okay, time untuk makan. Air botol dekat dia. Air betul dekat ni. Kalau sikit je. Kita nak buat betul. Kita bagi sikit je. Ayam goreng. Ayam upin. Oh. Burger. Yelah kan. Upin kan. Yelah tu. Makan lah dia. Ni pedas. Tak pedas sangat. Boleh lah. Boleh tak? Adik makan apa? Adik minum air je eh? Mi. Okey. Sekejap. Boleh ke pedas? Tahan. Pandainya. Tak tahan pedas. Siang ni tak tahan pedas. Boleh ke makan? Boleh? Kenapa ni? Oh, garfu tak ada. Seorang ni Yang Umi makan apa? makan nasi dengan lauk. Lauk apa? Lauk paru masak sambal. Kemudian saya tumis. Kakak makan apa? Bihun. Okey, so kita makan. Kak. Sekejap Kak, ayam merah. Air masak merah, lepas tu kita ada kek. Jom kita rasa kek ni. Ambil yang satu. Makan sama. So kek dia tak. Pedas adik kat sini. Abang lagi gigi coklat. Pedok kan? Sangat. Dia punya coklat tu moist. Kakak, ambil lagi tak? Masak. Itu dah sikit. Ambil brownie ni yang tadi. Boleh? Berani tak? Pandai kakak. Sedapnya. Ha? Sedap. Sedap sangat Tengok pandainya. Ni lah budak pandai. Paru ni tak makan. Paru ni tak makan. Ambil ada sudu kat belakang dia atau cukup? Tak pun ni? Ya. Ni boleh. Tadi Asu tak guna pun. Pakai tangan. Kita makan. Itu je dia. Kakak ada cream puff Berapa? Ada? Ambil kalau ada 2 ke 3 ke kakak nak ambil. Ambil. Ada cream puff? Ada. Nak rasa satu je. Buat tanya. Jemput duduk sekejap Tengok pek sikit. Mesti kalau ambil terus. Boleh tu. Itu apa? Rasa pisang. Pisang. So kita makan dulu, okey? Sangat ada detok. Ada saja ya. Tak sikit ni boleh? Punya lagi cantik. Tu kakak pandai kakak. Pandai. Pedas. Tetapi Kakak tak makan ada cream. elok je. Kakak makan cream puff dia sedap ke? Ada nak ambil lagi?
Apa dia siapa? Cream. Ibu tak tambah air. Tambah sikit. Rasa pisang. Oh, banyak. Kau nak makan ke? Dah ada pisang. Dia tu tak lapar. Mana lapar? Tak heran dia. Oh, dah kenyang. Mana kenyang? Betul lah, Dik. Adik lapar lagi? Bangan dah kenyang. Kenapa kenyang? Adik memang boleh buat borak, Adik. Kenapa kenyang? Pak Ngah belum makan lah. Ui, mana? Pak Ngah belum makan. Dia bukan kadang buat, dia siap menganjing orang. Dia buat je. Ajak mengatur orang boleh. Lapar. Dik, nak basuh tangan kat bawah tu ke? Mandi Betul, betul bawah pasangan. Bahayalah, Dik. Takut. Ada buaya gigi kaki. Ya. Kaki berdarah. Nak kenyang. tak ni tu. Tak lah kat tangan foto. Tak tahu tak? Mana? Adik, bukan kau adik? Ibu nak tahu tak adik kan tadi? Cepatlah. Kau dua persediaan. Kenapa adik? Asyik nak cerita apa tu? Tahu. Pasal apa? Tadi kan Cakaplah, kenapa dik?